Ujian ringkas, tahap kesedaran minda anda. Arahan, jawab setiap soalan dengan ya atau tidak. Ya, tidak. Bahagian 1. Kesedaran diri harian. Pertama, saya sedar apa yang saya fikir setiap hari. 2. Saya mudah kawal emosi bila tertekan. 3. Saya tahu matlamat hidup saya dengan jelas. 4. Saya bertindak dengan tenang, bukan tergesa-gesa. 5. Saya memilih untuk bersangka baik terhadap ujian hidup. Bahagian 2. Tabiat fikiran positif. 6. Saya percaya ia akan bantu saya dalam apa jua keadaan. 7. Saya suka bercakap perkara yang positif. 8. Saya cepat bangkit selepas gagal. 9. Saya berusaha ubah diri bila sedar ada kelemahan. 10. Saya buat afirmasi atau doa harian untuk tenangkan diri. Bahagian 3. Tindakan sadar dan fokus. 11. Saya kawal masa saya dan tahu ke mana hala tuju saya. 12. Saya fokus buat perkara yang penting, bukan ikut emosi. 13. Saya suka belajar dan tambah ilmu tentang diri dan hidup. 14. Saya jarang menyalahkan orang atas masalah saya. 15. Saya jaga hubungan dengan awal sebagai kekuatan utama. Tafsiran markah. 13 hingga 15 jawapannya. Tahniah, anda berada dalam tahap minda sedar yang kuat. Anda hidup dengan kesedaran, matlamat dan tenaga positif. Teruskan. 8 hingga 12 jawapannya, anda dalam proses kesedaran berkembang. Ada potensi besar, cuma perlukan latihan minda dan kejelasan emosi yang konsisten.